Doktor kata dah boleh discharge, terima mak ayah kita di rumah atau atuk nenek kita di rumah daripada mana? Penjagaan mereka. Apa yang kita nak buat? Yang pertama adalah kita kena fikir mengikut organ. Macam mana kita nak kena pasti adakah organ itu berfungsi dengan baik daripada atas sampai bawah. Bermula dengan otak, adakah ia boleh memberikan fungsi yang baik, yang optimum kepada pasien atau kepada ibu bapa kita. Pertama, kita menggunakan Glasgow Coma Scale. Dia cek mata dia, respon suara dan juga respon otak dia. Untuk mata, kita tengok adakah mata itu dapat berfungsi bila kita panggil. Jadi bila kita panggil, dia pandangkan kita, dia respon. Itu tanda bagus. Ada yang dia tak respon kita sampailah kita cuba kasih sedikit rasa sakit, stimulus sakit sampai dah ada respon sedikit. Maksudnya masih ada respon yang sedikit. Itu dikira bagus juga. Kemudian kita boleh tahu fungsi otak dengan baik ke tidak dengan kita tengok dia punya power dia punya otak dia. Adakah otak tu boleh menggerakkan badan, boleh pegang sesuatu, dia boleh angkat sesuatu tapi dia tidak boleh lawan force. Maksudnya kita tolak ke bawah, dia terpaksa ikut. Dia tak cukup. Dia tak boleh pun nak pegang. Paling rendah adalah tak boleh bergerak langsung. Apa yang penting, tekanan darah dan juga kelajuan jantung tu. Untuk tekanan darah 130 bawah tu 80. So tekanan darah 130-80 dikira bagus dan heart rate di antara 60 hingga 100. Untuk nak tahu jantung bagus juga ataupun tak adalah dengan kita cek pulse dia. Adakah pulse dia normal, weak ataupun strong. Kalau weak, kita tahu jantung tu mungkin okey, tak mampu untuk hantar darah ke hujung-hujung badan. Dengan kita cek kita punya hujung jari dia sejuk ataupun panas. Sebab darah kita panas. Organ yang ketiga adalah paru-paru kita. Kita boleh tengok kepada dia ada dua paru-paru. Paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. So paru-paru kanan dan kiri ni dua-dua berfungsi. Kalau kita tengok ibu bapa kita terbaring di rumah, kita akan pastikan dada kanan dan kiri dia naik sama tinggi, turun sama rendah. Ada dua bunyi yang kita perlu dengar dekat paru-paru kita menggunakan stetoskop. Yang pertama adalah rongkat atau mentak. Yang kedua ada crepitation atau mentak. Crepitation menunjukkan kepada ada infection, ada cecair dalam paru-paru. Jadi kita perlu segera berikan antibiotik ataupun mungkin kita perlu buat keluarkan air dan sebagainya. Manakala kalau ada rongkat atau wheezing, bunyi dia macam whistle, itu menunjukkan kepada kita bahawa saluran pernafasan dia mengecut. Bila mengecut sampai bunyi dia whistle, kita perlu nak ubat dengan segera sebelum atau mak ayah kita akan jadi berlarutan lebih sakit. Dan seterusnya adalah perut dan juga kita punya usus, iaitu pemakanan dan juga minuman kita. Yang pertama adalah pemakanan dia, apa yang masuk dan juga apa yang keluar. Kita kena tahu dan kita kena stabil. Jadi kita kena measure, kita kena sukan berapa mililiter yang air yang kita kasih kepada mak ayah kita, berapa banyak yang kita kasih kepada mak ayah kita. Kemudian kita kena pastikan juga bilangan yang tersebut sama yang keluar daripada dia. Penting, kulit yang paling penting bila kita dah tua bukanlah muka kita, tapi kita punya belakang. Iaitu tempat di mana pressure yang paling kuat. Bila baring terlampau lama tak bergerak sampai kulit dekat situ boleh mati. Jadi itu adalah punca infection, punca jangkit kuman yang paling banyak kepada pesakit-pesakit yang bedbound, yang tidak dapat bangun. So, dengan kita tahu untuk menjaga mak ayah kita, dengan tu kita dapat menjaga mak ayah kita dengan lebih objektif. Otak, jantung, paru-paru, perut, usus, kulit. Jadi kalau kita jaga semua ini, insya-Allah 80% mak ayah kita dalam keadaan yang baik.